Lawyer boleh menulis wasiat. Tetapi belum tentu dia yang menguruskannya selepas anda meninggal. Ramai sangka tanda tangan bermaksud pusaka bergerak automatik. Dokumen tidak boleh bekerja sendiri. Seorang ayah meninggal, rumah, bank, pelaburan, hutang, dan wasiat lengkap. Tetapi wasi enggan bertindak. Waris ada arahan, tetapi tiada pelaksana. Aset, dokumen, dan proses mahkamah masih menunggu. Lawyer menyediakan dokumen. Wasi mengurus keseluruhan pusaka. Dua kerja yang berbeza, dengan beban yang berbeza. Wasi bukan sekadar tanda tangan. Dia mengurus aset, hutang, institusi, dokumen, dan konflik waris. Mula-mula, dapatkan kuasa sah. Ada wasiat bukan bermaksud boleh terus keluarkan wang dari bank. Kemudian cari semua harta, rumah, akaun, unit amanah, saham, takaful, dan aset syarikat. Sahkan juga liability, hutang, cukai, dan tuntutan. Harta tidak boleh terus dibahagi. Selepas disahkan, aset boleh dipindah atau dicairkan, lalu baki diagih. Silap langkah boleh mencetuskan pertikaian. Menulis nama wasi mudah. Memastikan dia mampu, sanggup, dan masih tersedia, itu yang susah. Soalan sebenar bukan, sudah buat wasiat? Tetapi, siapa akan melaksanakannya? Pilih berdasarkan keupayaan, kesediaan, ketelusan, dan kemampuan mengurus tekanan. Hubungan rapat sahaja tidak memadai. Dokumen memberi arahan. Wasi menjadikannya kenyataan. Follow Elman Rusli untuk Unfair Insight TS tentang pendapatan, aset, dan kekayaan.